Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Adil Zawi dan saya Haziq Hairul di dalam Open Table Podcast. Okay, sebelum kita sambung surah seterusnya, surah At-Tin. Apakah kita, bagi saya sendiri lah personally, boleh tak kita dapat clarification sikit, apakah sebenarnya beza dia kita tadabbur dan sekadar tafsir? Baca tafsir Al-Quran apa semua. Kalau kita baca Quran ada English dia, kita tengok kan. Apa beza dia yang kita buat ni? Dia sebenarnya tu salah satu salah faham lah. Antaranya orang tak faham beza tafsir dengan terjemahan. Okey. Ada orang yang anggap bila dah baca terjemahan tu dia dah faham tafsiran Al-Quran. Okey. Sedangkan untuk faham Al-Quran tu dia perlukan disiplin ilmu yang sangat banyak. Sangat banyak. Dia sebab dalam kita belajar agama ni dia ada kita panggil ilmu alat. Ilmu alat. Ilmu alat ni adalah ilmu-ilmu yang kita guna untuk ekstrak kefahaman daripada Al-Quran dengan As-Sunnah. So untuk kita bina kefahaman tu kita perlukan ilmu alat. Ilmu alat ni banyak. Ilmu alat ni contohnya macam nahu ni macam grammar lah. Nahu, saraf, mantiq, kita ada usulul fiqh, macam-macam lagi. Dia macam perbandingan dia macam matematik lah. Matematik ni satu ilmu alat yang kita boleh guna untuk macam-macam disiplin ilmu lah. Mana kita boleh masuk ke sini, masuk ke sana. Kita boleh ekstrak kefahaman nombor. Macam dalam disiplin ilmu Islam juga kita ada ilmu alat. Ilmu alat ni kita kena kuasai untuk ekstrak kefahaman daripada Al-Quran dengan Sunnah. Jadi terjemahan tu bukanlah tadabbur. Bila kita baca terjemahan, dia hanya membantu kita untuk memahami apa kita panggil surface je lah. Surface saja daripada Al-Quran. Kita tak tahu asbabun nuzul dia, kita tak tahu kenapa susunan dia macam itu. Sebab kalau kita tengok, kalau kita sendirilah baca Al-Quran tu, susunan dia tu pun kita dah pelik lah. Kalau kita betul baca lah. Kalau kita baca, kalau dalam satu chapter, dalam satu surah tu pun macam-macam cerita ada dalam itu. Itu semua perlukan disiplin ilmu. Dan ulama-ulama mufassir inilah yang dah menggunakan ilmu alat dia untuk ekstrak kefahaman-kefahaman daripada Al-Quran. Dan daripada kefahaman ni pula ada perbezaan-perbezaan. So salah lah untuk orang yang rasa dia boleh faham Al-Quran hanya melalui terjemahan. Dan kalau kita beli satu buku tafsir juga pun tak tahulah, sebagai orang awam belum tentu kita boleh faham lebih mendalam. So untuk kita tadabbur Al-Quran ni juga kita perlukan guru. Kita perlukan guru. Guru tu pula kita kena pastikan dia ada maknanya ilmu dia tu kita boleh pegang lah. Ilmu dia tu kita boleh berpegang dengan ilmu dia. Dan tadabbur Al-Quran ni juga dia dilengkapi, dia hujung dia kita ada reflection untuk diri kita sendiri. Macam mana kita nak apply dia. Macam itulah sehingga ke tahap tu. Sebab kita kena faham Al-Quran. Al-Quran ni dia macam message. Selalu orang buat perumpamaan tu. Al-Quran ni dia macam WhatsApp message yang Allah Ta'ala hantar. Sama lah macam mak kita hantar message yang panjang, yang berjela-jela. Kita baca tak? Saya baca. Kita baca lah kan. Kita baca. Cuba bayangkan kalau kita baca tu kita blue tick je. Tu tak best. Tak best lah kan. Sepatutnya kita baca, kita faham, kita balas, kita reply. So Al-Quran ni dia message yang Allah Ta'ala sampaikan kat kita jangan double tick je. Double tick tu biar kat tepi je kan. Tu double tick. Jangan kita blue tick je. Lepas tu kalau dah blue tick, kita dah faham, kita kena reply. Dan reply dia dengan apa? Dengan kita apply lah. Kita kena beramal dengan Al-Quran tu. So kita punya framework untuk Al-Quran tu kena panjang sampai kita beramal dengan Al-Quran. Sebab hari ni memang ramai orang nak belajar Al-Quran kan. Nak belajar tu kadang nak belajar baca Al-Quran je. Kadang nak baca, nak belajar tu dia nak faham je. So kita kena sampai kita beramal dengan Al-Quran. Baru complete tadabbur tu lah. Faham. Macam tu.
So terjemahan lain, tafsir lain, tadabbur pun sangat-sangat lain. Okey. Dan paling penting adalah tadabbur kot kan. Sebab kalau kita menterjemah sesuka hati kita, dah jadi perfahaman lain dah pula kan. Tu yang jadi sesat tu kan. Tadabbur dengan guru. Kepentingan ada guru. Dua benda tu. Betul. Jangan kita bermudah-mudah, sebab sekarang ni ada satu fahaman yang kita bermudah-mudah. Al-Quran ni kan disampaikan pada Nabi SAW untuk disampaikan pada umat dia. Cuba tengok sahabat-sahabat. Dia kata sahabat kan orang miskin, hamba. Dia kata, bodoh ke orang tu? Tu bukan bodoh. memang orang tu kasta dia, kasta itulah kan. Tapi bukan disebabkan disebabkan Al-Quran tu disampaikan pada kaum yang kasta rendah. Bukan itu menunjukkan Al-Quran tu boleh dipermudah-mudahkan. Itu sahabat pun bukan orang-orang yang bodoh, bukan orang-orang yang IQ rendah. Bahkan kita patut puji sahabat, sebab sahabat ni boleh boleh mengetepikan nafsu mereka. Jadi orang yang kasta tinggi ni dia tak boleh nak ketepikan nafsu dia terhadap dunia, nafsu dia terhadap arak, nafsu dia terhadap interest, benda-benda yang diharamkan ni. Sebab itu dia tak nak dengan Islam. Tu beza dia. Okay. So untuk episod kita pada hari ini, kita akan sambung dengan surah At-Tin. Baik. Jadi macam biasalah, sebelum kita mulakan, kita baca surah At-Tin dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله العظيم. Baik. Dalam surah At-Tin, Allah Subhanahu Wa Taala seperti mana dalam surah Ad-Duha, wat-tini waz-zaitun. Kalau dalam surah Ad-Duha, wad-duha wal-laili idza saja. Waw dekat awal tu kita sebut sebagai wawul qasam. Waw yang menunjukkan Allah Taala bersumpah demi. Kalau dalam surah Ad-Duha, demi waktu duha dan demi malam. Kalau dalam surah At-Tin, wat-tini waz-zaitun, Allah Taala bersumpah wat-tini demi buah tin. Buah zaitun lah. Buah tin. Pernah tengok buah tin? Tak pernah. Selalu ada jual dekat supermarket. Dia macam mana bentuk dia? Macam mana? Mushroom. Macam bawang pun ada juga. Tapi selalu kalau yang dah kering tu, dia macam dah penyek-penyek. Dia dah susun tu kan, jadi bulat. Macam buah delima lah. Delima mini. Mini delima. Selalu dia warna kuning lah kalau kita jumpa dekat pasar raya tu. Wat-tin waz-zaitun, dan demi buah zaitun, wa turi sinin, dan juga gunung Sinai. Gunung Sinai. Turi sinin wa hadzal baladil amin, dan demi negeri ini al-amin, yang aman, yakni negeri Makkah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah, bukan dua kali sumpah dalam surah Ad-Duha. Allah Ta'ala bersumpah dengan dua makhluk dia yang agung, wad-duha wal-laili idza saja. Tapi yang kali ni Allah Ta'ala bersumpah dengan empat makhluk dia yang agung juga, yakni buah tin, buah zaitun, dan juga gunung Sinai, dan juga negeri Makkah. Jadi ulama dia berselisih pendapat apa yang dimaksudkan, tapi yang mereka sepakat ialah semua ni menunjukkan kepada speciality yang ada di negeri Syam. Negeri Syam ni termasuklah Syria, Jordan, Palestin, termasuk juga Saudi hari ni. Dia satu negeri yang besar, yang mana nak menunjukkan, dan mereka juga sepakat, ataupun sebahagian daripada mufassir juga mengatakan ini bukan nak menunjukkan tempat tersebut, melainkan nak menunjukkan rasul-rasul yang datang daripada tempat-tempat tersebut. Jadi buah tin, ada yang mengatakan buah tin ini dan juga buah zaitun menunjukkan Palestin. Yang Palestin seperti mana kita tahulah, dari situ keluar ramai dari kalangan daripada nabi-nabi dan juga rasul-rasul daripada kalangan Bani Israel. Bani Israel, kenal siapa Bani Israel?
Bani Israel adalah keturunan Israel. Israel ni adalah Nabi Allah Yaqub. Daripada Nabi Allah Yaqub adalah anak-anaknya, dan daripada situlah datangnya jalur ataupun keturunan keturunan Yahudi kita panggil. Daripada situlah datangnya keturunan Yahudi. Baik, daripada Bani Israel ni daripada Nabi Allah Ibrahim. Daripada Nabi Allah Ibrahim dia ada dua anak, satunya Nabi Ismail, satunya Nabi Ishaq. Daripada Nabi Ishaq ni datangnya Nabi Allah Yaqub. Daripada Nabi Allah Yaqub semua keturunan Bani Israel, termasuk Nabi Allah Yusuf. Nabi Yusuf anak kepada Nabi Yaqub. Jadi daripada keturunan Nabi Ibrahim tadi, daripada keturunan Nabi Ibrahim, daripada Nabi Ismail tak ada Nabi. Nabi Ismail adalah Nabi, tak ada Nabi sampailah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sinilah datangnya jalur jalur bangsa Arab. Bangsa Arab. Jadi satu tanah Syam yang besar ini nak menunjukkan Allah Ta'ala bukan bersumpah dengan tanah tu sebenarnya, tapi Allah Ta'ala bersumpah dengan risalah-risalah yang datang daripada tanah yang sama. Sebab Allah Ta'ala nak menunjukkan Tuhan yang menurunkan Al-Quran juga adalah Tuhan yang sama menurunkan kitab Taurat, Tuhan yang sama menurunkan kitab Injil, Tuhan yang sama menurunkan kitab Zabur. Nak menunjukkan mesej dia adalah sama. Tapi Allah Ta'ala bersumpah dengan perkara-perkara yang berkat ni. Maknanya apa yang berkat? Buah tin barakah, buah zaitun juga barakah. Dan juga Gunung Sinai. Gunung Sinai inilah di mana Nabi Allah Musa AS apabila balik daripada Madian tu, dia singgah, yang mana dia kita panggil apa ya, berkalam-kalam, berbicara dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi jangan kita fikir berbicara tu kita boleh dengar dengan telinga kita. Nabi Allah Musa tak tahulah macam mana, tapi dia berbicara dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana yang kita faham daripada apa yang diceritakan oleh Bani Israel, mereka ceritakan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala hidupkan api pada satu pohon tu. Pohon itu ada api, dan daripada api itulah Allah Subhanahu Wa Taala berbicara kepada Nabi Musa AS. Jadi Nabi Allah Musa dia bermunajat dengan Allah Subhanahu Wa Taala 40 hari di atas Gunung Sinai dan menerima kitab Taurat. Kitab Taurat lah, kalau kita tengok macam mana dia orang illustrate Nabi Allah Musa bawa kitab Taurat dengan 10 Commandments. Macam mana dia jadi fragment, dia pecah masuk dalam tabut doa, itulah dia. Baik. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengan keseluruhan risalah-risalah yang Allah Ta'ala sampaikan di tanah Syam. Apa yang Allah Ta'ala sumpahkan? Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Ini 4 perkara yang Allah Ta'ala sumpah ni. Nak menunjukkan perkara yang Allah Ta'ala sumpah ni adalah perkara yang penting. Apa yang penting? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dahlah Allah Ta'ala dah bersumpah dah ni. Kemudian Allah Ta'ala tambah lagi dengan lam taukid. Taukid ni nak menunjukkan sungguh. Sungguh laqad khalaqnal insan. Sungguh kami telah menciptakan insan fi ahsani taqwim, sebagai sebaik-baik ciptaan. Fi ahsani taqwim, sebagai dalam sebaik-baik form, dalam sebaik-baik bentuk. Jadi Allah Ta'ala dah jadikan kita ni sebagai berapa banyak ciptaan Allah Ta'ala dalam bilik ni je. Semua ciptaan Allah Ta'ala, tapi berapa banyak? Dalam banyak-banyak dalam bilik ni pun dah tak layak kita nak kira dah. Dalam negara lagi lah tak layak kita nak kira. Dalam dunia ni, dalam galaksi kita, memang tak layak kita nak kira. Tapi kita lah Allah Ta'ala jadikan sebagai sebaik-baik makhluk. Imagine, just imagine. Dalam banyak-banyak makhluk yang Allah Ta'ala cipta tu, sampai kita bertanya-tanya, takkanlah dalam the whole universe ni kita seorang yang ada. Kan, sampai kita pun nanti ada tak alien sana kan. Tapi kita lah makhluk Allah Ta'ala yang terbaik. Allah Ta'ala ciptakan kita ni sebagai makhluk dia yang terbaik. Fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safin. Kemudian kami jatuhkan mereka, kami gelincirkan mereka.
fi apa ni thumma radadnahu asfala safilin, supaya menjadi lebih hina daripada hina, yang sehina-hinanya. Maknanya memang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita ni sebagai makhluk dia yang paling mulia. Kemudian disebabkan kejahatan kita, disebabkan maksiat kita, disebabkan kelalaian kita, Allah Ta'ala jadikan kita di makhluk yang paling rendah, serendah-rendahnya. Apa yang paling rendah atas muka bumi ini? Apa yang paling... Yelah, bukan atas muka bumi ni, dalam seluruh alam ni apa yang paling rendah? Rendah dalam tanah. Rendah apa ni, darjat. Darjat paling hina. Benda paling hina. kotor ke kot. Kan? Kalau orang Melayu, babi tu dah benda yang haram lah. dah kira hina lah tu. Kalau bagi orang Arab apa ni, keldai. Dia tak terhina kalau kita kata dia khinzir. Dia terhina kalau kita kata dia himar, ya himar. Wahai apa ni? Wahai keldai, donkey. Jadi kita lebih hina daripada mana, sehina-hina makhluk kita ni. Sebab apa? Sebab kita seperti mana Allah Ta'ala firmankan seterusnya, illal ladzina amanu wa amilus salihat, melainkan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh. Maknanya kita memang Allah Ta'ala ciptakan ni sebagai makhluk yang terbaik. Agak-agak kita terbaik sebab apa? Nak kata kita ada sayap, boleh terbang paling tinggi pun tidak. Ada akal kan? Sebab kita ada akal. Nak kata kita apa ni kebal pun tidak, sebab kita kena kertas sikit pun kita boleh terluka. Kita kena benang sikit pun kita boleh terluka. Tapi kita ni dimuliakan oleh Allah Ta'ala sebab kita ada akal. Dengan akal kita ni kita boleh appreciate makhluk yang lain. Kita boleh appreciate keberadaan kita. Kita boleh appreciate penciptaan kita sendiri. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi kepada kita akal ni, macam sebut sebelum ni lah, kita ni jangan jadi macam Bani Israel. Bani Israel, dia rasa dia entitled. Dia rasa Allah Ta'ala bagi dia nikmat semua tu, memang dia layak dapat nikmat tu. Sebab apa? Solely sebab dia rasa dia Bani Israel. Dia keturunan Nabi Allah Yaqub. Tapi kita jangan jadi macam Bani Israel. Allah Ta'ala kalau dia bagi kemuliaan, dia datangkan tanggungjawab. Jangan kita rasa kita ni mulia, kita diberikan apa-apa tu sebab memang kita entitled, tak. Sama juga macam kita jadi ketua. Kita jadi ketua keluarga, ketua negeri, ketua negara. Adakah kita jadi mulia tu sebabkan kita layak jadi mulia? Tak. Kalau kita jalankan tanggungjawab kita, maka kita mulialah. Kalau kita tak jalankan tanggungjawab kita, maka kita dihina. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala muliakan kita. Kita diberikan akal. Akal ni untuk apa? Pernah tanya tak? Akal Allah Ta'ala bagi untuk apa? Kan? Ada tak kita cek akal yang Allah Ta'ala bagi ni kita guna sepatutnya ke, ataupun kita gunakan pada jalan yang tak sepatutnya? Itu kita kena tanya. Jadi Allah Ta'ala jadikan untuk kita akal ni tak lain tak bukan, yang pertama sekali untuk kita kenal pada dia lah. Kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab kenal dengan Allah Ta'ala ni melalui akal. Kita kena kenal pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, siapa yang cipta kita. Seperti mana juga kalau kita nak kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni, kita kena kenal dengan Allah Ta'ala melalui akal kita. Kita kena simpulkan. Sebab tu kalau kita mengaji ilmu tauhid, dia tak boleh dengar-dengar je. Jadi exercise juga. Exercise dia dalam akal ni. Exercise dia dalam akal. Exercise dia dalam akal. Sebab itulah kalau kita mengaji ilmu tauhid disebut sebagai akidah. Akidah ni simpulan. Macam kita simpul, contoh kita ambil rambut, kita simpul. Senang tak nak buka? Susah nak leraikan kan? Sepatutnya kita susun. Sebab tu kalau kita mengaji ilmu akidah, dia akan bagi kita panggil apa, qadiyah. Ni ilmu mantik lah. Dia kalau kita pandai ilmu mantik ni dia macam equation juga. Dia akan bagi satu set of numbers, macam dia bagi premis lah, premis 1, premis 2, lepas tu equal to what. Yang sepatutnya kita susun qadiyah tu semua dalam otak kita, dalam minda kita, menatijahkan Allah Ta'ala wujud. Allah Ta'ala qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadith. Ini fungsi akal kita supaya kita kenal pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan bukan saja kita kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita dapat rasakan juga wujud Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini kadang-kadang kita, memanglah kita akidah tu dah betul, tapi tak rasa pun macam Allah Ta'ala tu wujud. Tak rasa pun macam Allah Ta'ala perhatikan dia. Tak rasa pun macam Allah Ta'ala dengar dia. Ini apa yang Nabi SAW sebut dalam dalam hadis yang famous, hadis yang menjadi
asas bagi agama kita. Bila Nabi SAW cerita tentang agama, bila malaikat Jibril AS datang pada Nabi dalam bentuk manusia, duduk lutut bertemu lutut, dan ni disaksikan oleh para sahabat. Malaikat Jibril tanya pada Nabi SAW bukan tentang iman saja, bukan tentang Islam saja. Dia ada dua lagi soalan, tentang ihsan dan juga tentang tanda-tanda kiamat. Ihsan ni apa dia? Ihsan, kata Nabi SAW, an ta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Kamu beribadah seolah-olah kamu melihat Allah. Ni mana nak dapat? Fa illam takun tarah, kalau kamu tak dapat nak rasakan kamu melihat Allah, fa innahu yarak. Kamu sedar yang Allah Ta'ala melihat kamu. Ni at least dalam ibadah. Kita tengok dalam kita punya solat je lah. Ada tak kita rasa Allah Ta'ala melihat kita? Paling tidak lah kita rasa Allah Ta'ala melihat kita. Kadang-kadang dalam solat pun hati kita tak ke mana-mana, tak fikir ke sini, fikir ke sana. Ni pula macam mana kita nak dapat hati tu rasa seolah-olah melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Jauh lagi. Tapi ada tak kita kisah tak nak dapatkan ihsan ni? Sebab tu kita kena risau jugalah. Sebab hari ni kita rasa macam selalu kita tengok rukun iman tu, okey, rukun iman dah beres ni, beriman pada Allah Ta'ala, beriman pada hari kiamat, beriman pada kitab, pada rasul, pada malaikat. Okey, dia kata, lepas tu tengok pula rukun-rukun Islam, bersyahadah, solat 5 waktu, puasa, berzakat, haji, kata dah settle lah. Dia kata tunggu nak padam je, kata. Duduk macam tunggu nak padam. Tak mestinya, mana kita punya juzuk yang terakhir tu, ihsan tu. Ihsan tu kurang kita bagi dia perhatian. Ihsan ni dia mengukur fungsi hati kita. Dan hati ni juga dia perlukan kepada akal kita ni. Akal bila dia berpadu dengan hati, kita panggil dalam ilmu tasawuf dipanggil sebagai fuad. Fuad. Dari situlah kita ada mata hati yang kita boleh bagi tumpuan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Hati ni kalau kita tengok kita mengaji ilmu tasawuf, kita tengok sifat-sifat mahmudah, kita tengok sifat-sifat mazmumah. Sifat mazmumah ni apa dia semua? Sifat mazmumah ni bukan benda lain. Sifat mazmumah ni adalah apabila hati ni bagi perhatian pada selain Allah. Hati bagi perhatian kat dunia jadi hubbud dunia. Hati bagi perhatian pada diri sendiri jadi ujub, heran diri kan, rasa hebat. Hati bagi perhatian dekat orang, dia dah jadi hasad, dia jadi dengki dengan orang. Ini hati apabila dia tak dapat nak melihat, dia tak dapat nak bagi tumpuan pada Allah Ta'ala, dia rosak, dia sakit. Dan nak melihat Allah Ta'ala ni juga dia perlu kepada akal tadi. Akal ni kena bantu untuk disimpulkan supaya dia dapat simpulkan kewujudan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan dia dapat rasa wujud Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan hati ni seperti mana Nabi SAW secara konsisten kalau bercerita tentang hati, Nabi SAW mesti akan cerita tentang cahaya. Kenapa cahaya? Agak-agak anggota kita yang perlu cahaya pula mata lah. Sebab Nabi SAW akan bandingkan dengan mata. Jadi hati ni juga, sebab tu kita ada orang sebut sebagai mata hati. Hati ni kalau dia kotor tak boleh lihat. Hati ni kalau dia sama macam mata. Hati ni sama macam mata, kalau dia kotor tak boleh melihat. Kalau dia gelap pun tak boleh melihat. Jadi itulah usaha kita. Kita kena bersihkan hati, kita kena bagi cahaya dekat hati supaya dia dapat lihat apa? Lihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia dapat rasa Allah Ta'ala lihat dia. Itu paling kurang lah. Dan paling tinggi dia dapat rasa dia seolah-olah melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kembali kepada tadi, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah Ta'ala jadikan kita ni sebagai sebaik-baik makhluk dia, yang kita dimuliakan dengan akal. Jadi kena jagalah akal ni. Akal ni kadang-kadang kita rasa kita ni paling berakal bila kita dapat kumpul sijil, macam-macam sijil kita dapat, macam-macam kemahiran kita boleh, macam-macam ilmu kita dapat. Tapi itu bukan fungsi akal. Jadi akal ni kalau kita umpamakan dia macam cawan, kalau dia banyak sijil lah, banyak ilmu lah, apalah, mungkin cawan tu cantik. Tapi kalau akal tu dia tak mampu nak simpulkan wujud Allah Ta'ala, dia tak dapat nak bagi perhatian, nak bantu hati untuk bagi perhatian pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia macam cawan tu cantik tapi retak, tak boleh pakai. Cawan tu sepatutnya dia nak menampung air. Cantik memang cantik, dia pun buat daripada inilah apalah material dia, tapi bocor. Tak boleh nak menampung air. Itulah perumpamaannya. Thumma radadnahu asfala safilin, kemudian kami jatuhkan mereka, kami hinakan mereka sehina-hinanya. Sebab apa kita jadi hina?
Sebab kita tak nampak Allah Subhanahu Wa Taala tadi, kita tak rasa kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala tadi, akhirnya kita bertuhankan nafsu kita. Maka kita jadilah sehina-hinanya ikut nafsu kita, sampai kita macam tadilah, kita sangka buruk dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tak ikut nafsu kita, kita kata Allah Ta'ala tinggalkan kita, Allah Ta'ala benci kita, Allah Ta'ala tak sayang kita. Pandai pula kita kalau Allah Ta'ala tak jadikan kita kaya, kita rasa Allah Ta'ala tak sayang kita. Buktinya apa? So tengok kalau kita jumpa orang kaya, tak tahu mana-mana datang kita tanya soalan, apa amalan dia nak jadi kaya? Kita tahu mana orang tu buat amalan. Tengok. Tiba-tiba kita tanya orang tu, buat amalan apa jadi kaya? Kita tahu mana orang tu buat amalan. Sebab kita rasa Allah Ta'ala sayang orang tu. Kita jangan ukur kasih sayang Allah Ta'ala tu dengan material lah. Kekayaan dia. Dengan kekayaan, dengan apa-apa yang nafsu kita suka. Bukan itu cara dia. Cinta dan kasih Allah Ta'ala tu bukan transactional. Bukan begitu cara kita ukur cinta Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab Allah Ta'ala bagi satu-satu nikmat tu boleh jadi dia istidraj, kita panggil. Istidraj ni ialah denak ataupun umpan yang mana Allah Ta'ala bagi pada kita supaya kita makin jauh dengan Allah Ta'ala. Macam kita lah, kita pergi makan kan, kita pergi makan, tiba-tiba ada orang pakai sepatu mata hitam, dia bawa tongkat, bawa tisu, kan. Lepas tu kita dah awal dah sedia RM1. Kenapa kita bagi RM1? Kita sayang dia ke? Tak ada, kita nak suruh pergilah tempat lain lah. Memang bagi RM1 jalan-jalan. Itulah umpamanya. Memang Allah Ta'ala bagi apa yang kita nak kadang-kadang, tapi kita makin jauh dengan Allah Ta'ala. Dah lah pergi main jauh-jauh. Jadi kita sebagai orang beriman, kita kena ukur sama ada Allah Ta'ala bagi tu nikmat ataupun tak, sama ada kita makin jauh dengan Allah Ta'ala ataupun makin dekat dengan Allah Ta'ala. Sebab tu Nabi Allah Ayub tak pernah mengeluh walaupun Allah Ta'ala uji dia sampai dia sakit, sampai dia miskin, sampai dia ditinggalkan oleh keluarga dia disebabkan penyakit dia tak pernah mengeluh. Sebab dia tahu nak ukur nikmat Allah Ta'ala tu dengan sama ada dia makin dekat dengan Allah Ta'ala ataupun makin jauh daripada Allah Ta'ala. Sebab tu ulama-ulama sufi pun begitulah cara mereka mengukur sama ada Allah Ta'ala sayang dia ataupun sama ada satu-satu tu nikmat ataupun tidak. Sebab tu tak menjadi kerisauan ulama-ulama tasawuf kalau dia jatuh miskin, kalau dia sakit. Bahkan mereka lebih memilih keadaan tu asalkan mereka lebih hampir dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tu kita kena ukur dari sudut tu. Illa allazina amanu wa amilus salihat, melainkan maknanya Allah Ta'ala memang ciptakan kita ni sebagai sebaik-baik makhluk, dan Allah Ta'ala jadikan dia sehina-hinanya sebab dia ikut nafsu, melainkan Allah Ta'ala tak jatuhkan dia sehina-hinanya, melainkan apabila dia apa? Illa allazina amanu, melainkan dia beriman, wa amilus salihat, dan beramal soleh. Dan dari sini kita boleh nampaklah Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak iktiraf orang-orang yang hanya beriman saja tapi tak beramal soleh. Dia kena beriman dan beramal soleh. Sebab ada setengah orang macam agama lain, dia kata kita hanya perlu beriman je. Beramal tak ada masalah, dia kata. Kalau kita beriman dengan bagian-bagian, kita dapat masuk syurga. Ataupun jangan kita tengok jauh ke agama lain, ada juga dalam agama kita orang-orang yang sesat. Orang-orang yang sesat yang mengatakan tak apa, kita beriman je, kita boleh tinggalkan amal-amal yang lain ni, tak perlu beramal, dia kata. Kita boleh masuk syurga. Ini pun tak betul. Jadi juga Allah Ta'ala tak terima juga, tak iktiraf juga orang-orang yang beramal tapi tidak beriman. Sebab hari ini ada, disebabkan kita bergaul dengan orang-orang yang bukan Islam, kita rasa dia baik, kita rasa dia okey, dia buat kebaikan, tapi dia tak beriman, kita rasa dia okey. Ini tidak diiktiraf oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang-orang yang Allah Ta'ala tetapkan dia tu tetap dan kekal pada kedudukan dia mulia, itu adalah orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Illa allazina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Jadi bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh ni, Allah Ta'ala janjikan dia ajrun ghairu mamnun, yakni ganjaran yang tidak terbatas, ganjaran yang sangat banyak. Illa allazina amanu wa amilus salihat falahum ajrun ghairu mamnun fama yukadzibuka ba'du biddin. Jadi apa yang membuatkan engkau mendustakan? Ada dua penafsiran. Satu, ad-din dekat sini bermaksud hari kiamat. Ada juga yang
berpendapat ad-din di situ bermaksud agama Islam. Jadi apa yang membuatkan engkau mendustakan agama ini? Apa yang membuatkan engkau mendustakan hari pembalasan? Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala yang telah menciptakan kamu sebagai sebaik-baik makhluk. Jadi apa alasan untuk kamu katakan agama ini adalah agama dusta? Ataupun apakah alasan yang kamu nak nyatakan, yang nak mengatakan bahawa hari kiamat itu tidak benar? Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala lah yang jadikan kamu sebagai sebaik-baik makhluk, dan Allah Subhanahu Wa Taala juga yang menghinakan kamu sehina-hinanya, melainkan kamu beriman dan beramal soleh. Dan Allah Taala janji apa? Janji ganjaran yang tidak terbatas. Jadi ganjaran yang tidak terbatas ni bila yang Allah Taala akan kurniakan, bila yang Allah Taala akan nyatakan, yang ni di hari akhirat. Jadi apa yang membuatkan kamu rasa nak kamu dustakan agama ni? Apa yang membuatkan kamu dustakan hari kiamat tersebut? Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah Subhanahu Wa Taala ni adalah sebaik-baik yang menghukum? Sebab apa kita perlu Allah Taala hukum kita? Sebab kita nak dapatkan ganjaran tadi tu. Perkara-perkara baik yang kita buat, perkara-perkara baik yang kita buat, perkara-perkara buruk yang kita tinggalkan, dan juga pahala-pahala yang lain lah, maknanya yang kita nak terima daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa yang membuatkan kamu mendustakan hari kiamat ataupun mendustakan agama Allah Subhanahu Wa Taala? Alaihissallahu biahkamil hakimin. Sebab itu ulama ajarkan kepada kita, sebab alaihissallahu biahkamil hakimin juga adalah satu pertanyaan. Jadi tu di situ adalah huruf istifham, untuk menuntut pertanyaan, untuk bertanya. Alaysa, apakah bukan Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah sebaik-baik yang menghukum? Jadi ulama dia kata sunat dekat situ, walaupun kita dalam salat kita kena jawab. Apa dia? Bala wa ana dzalika minasyahidin. Bahkan ya Allah, sebaliknya, kami di atas demikian itu adalah sebagai orang-orang yang bersaksi. Ya Allah, kami bersaksi Engkaulah sebaik-baik yang menghukum. Engkaulah yang akan mengutarakan janjimu ya Allah untuk memberikan ajrun ghairu mamnun, memberikan ganjaran yang tidak terbatas tadi. Jadi sunat. Sebab tu kalau kita perasan, kadang-kadang kalau kita salat, imam tu dia baca surah At-Tin, kat hujung tu dia akan senyap sikit. So alaihissallahu biahkamil hakimin. Lepas tu dia akan sebut bala wa ana dzalika minasyahidin. Bahkan ya Allah, kami di atas yang demikian itu adalah sebagai saksimu ya Allah. Kenapa saksi? Kita nak ke kita tak nak ke, kita sedar ke kita tak sedar ke, kita sebenarnya sedang menunggu hari apa? Hari penghakiman Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebahagian kita akan jadi saksi kepada sebahagian yang lain. Itulah hari penghakiman Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu tak adil untuk orang kata, untuk orang persoalkan, betul ke ada Tuhan? Kenapa Tuhan biarkan kita macam ni? Kenapa Tuhan biarkan orang yang zalim tu semakin berjaya, kita ni terbiar? Macam mana kita nak kata Tuhan tu adil ataupun tak adil sebelum hari penghakiman dia tiba? Sebab kita akan kata the judgment is served bila hakim dah buat keputusan. Ini hakim pun belum buat keputusan lagi. Macam mana kita nak kata Allah Ta'ala adil pun ataupun tak adil? Jadi tak adil untuk kita kata Allah Ta'ala tu tidak adil, sebab Allah Ta'ala belum kemukakan pengadilannya. Sampailah ke harinya. Sampailah pada hari. Ingat, kita akan jadi saksi di antara kita, dan kita juga dan juga kita akan jadi saksi, sebahagian kita akan menjatuhkan sebahagian yang lain. Itu hari yang kita takut. Takut. Kalau menjatuhkan tu pula, kita akan menjatuhkan, menggelincirkan ibu ayah kita. Macam sebut sebelum ni. Hari tu kita tak kisah dah. Tak kisah siapa anak kita, siapa mak kita, ayah kita, siapa pemimpin politik kita, tak kisah dah. Kita Arsenal ke, kita apa. Ada Arsenal lagi. Tak kisah dah. Yang penting kita selamatkan diri sendiri. Betul kau. Perumpamaan tu
Macam ada court date lah. Ada hari kena pergi mahkamah tu kan. Betul. Tak jejak mahkamah lagi takkan nak ni kan. Terlepas pandang tu Kan, sebenarnya tak terfikir. ayat tu. Betul. Selalu macam tanya orang kan, macam apalah amalan ini kan, nak jadi macam dia lah, macam itulah kan. Hakikatnya betul juga tu kan. Betul. Hari penghujung kita tak tahu kan. Saya lagi ada yang penonton juga yang akan ada fikiran macam ni, kenapa yang bukan Islam tu diagung-agungkan, dimewah-mewahkan, bahkan orang Islam tu sendiri dibuat serupa lah, maksudnya biasa-biasa sahaja. Dia macam itulah sebab orang-orang bukan Islam ni macam itulah sebab kita, kenapa kita hairan, sebab kita rasa Allah sayang dia. Allah Ta'ala bagi apa dia suka kan, kita rasa Allah Ta'ala sayang dia, padahal macam saya sebut tadi lah Allah Ta'ala bagi tu adalah sebagai denak supaya dia lagi jauh daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan sebahagian daripada hikmah Allah Ta'ala bagi kita susah supaya kita ni tak jatuh cinta dengan dunia. Kita ni kalau jatuh cinta dengan dunia, kita rasa macam tak ada, rasa macam harmless kan. Tapi sebenarnya kalau kita tengok dalam kitab Munabbihul Ghafilin, itulah yang boleh menjadi penyebab apa? Penyebab su'ul khatimah. Selalu kita minta dengan Allah Ta'ala, ya Allah, akhirkan umur aku dengan husnul khatimah, dengan pengakhiran yang baik. Jangan kau akhirkan umur aku dengan su'ul khatimah. Rupanya su'ul khatimah itu penyebab dia adalah hubbud dunia, cinta pada dunia. Dia ceritakan dalam kitab Munabbihul Ghafilin tu, macam mana cinta pada dunia ni boleh menyebabkan kita dapat su'ul khatimah, sebab akhirnya bila kita cinta dengan dunia, kita akan benci siapa-siapa yang memisahkan kita dengan kekasih kita. Hatta Allah Subhanahu Wa Ta'ala pun kita akan benci. Sebab cinta dengan dunia. Sebab tu hikmah dia sebelum kita meninggal tu, kita tua, sakit, tak ada selera kan. Supaya apa? Supaya cinta kita dengan dunia tu makin luntur. Sebab kalau kita tengok sebenarnya kehidupan kita ni adalah tentang pertemuan. Macam tu ada court date. Kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu Taala. Kita akan bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang akan gembira bertemu dengan Allah dan Rasul ni? Orang yang gembira adalah orang yang rindu pada Allah dan Rasul. Orang yang rindu adalah orang yang cinta pada Allah dan Rasul. Sama macam orang yang pergi konsert Billie Eilish. Teruskan. Katakan orang tu dia tak kenal Billie Eilish dengan orang yang memang fan Billie Eilish. Sama tak perasaan orang tu? Lain. Tak sama. Beza. Sebab itulah nikmat kita bila bertemu dengan Allah Subhanahu Taala dan Nabi SAW ni berbeza-beza mengikut cinta kita, mengikut rindu kita pada Allah dan Rasul. Sama juga dengan dah masuk syurga. Bila dah masuk syurga tu, nikmat paling besar adalah apabila kita melihat Allah Subhanahu Taala. Dan melihat Allah Subhanahu Taala tu pun nikmat dia berbeza-beza mengikut berapa rindu orang tu dan berapa cinta orang tersebut pada Allah Subhanahu Taala. Ustaz, orang yang tak pernah rasa yang sepatut dia rasa lah, mendekat dengan Allah, rasa macam Allah lihat dia, rasa macam kita ni beribadah kerana Allah. Apa baby step Ustaz sebenarnya untuk kita lakukan, untuk kita rasa? Dia macam itulah, macam yang disebut dalam pepatah Melayu lah, tak kenal maka tak cinta. Dia kena kenal. Dia kena kenal, lepas tu dia kena ulang dan dengar selalu. Sebab kita ni sama macam handphone, sama macam device kita. Kita ada input, kita ada output, kita ada storage. Storage ni hati kita lah. Hati kita ni bukan besar sangat kapasiti dia. Sebab tu jangan isi dengan kebencian, benci orang, dendam orang. Hati kita tu biar kita isi dengan Allah dan Rasul lah. Kita kenal pada Allah dan Rasul. Jadi kita ada input kan. Input kita apa dia? Input kita pendengaran dan penglihatan kita lah. Kita dengar dengan cukup informasi tentang Allah Ta'ala, dengar dengan cukup informasi tentang Nabi SAW. Kemudian dia akan simpan dalam hati lah. Tapi storage kita ni dia cepat lupa. Sebab tu dia perlu selalu diingat-ingatkan, diulang-ulang. Sebab tu dalam belajar dia ada satu kaedah disebut fa idza takarrara tahaqqaqa, fa idza tahaqqaqa tayaqqana. Apabila diulang-ulang
fa idza takarrara tahaqqaqa, dia akan tahqiq, dia akan kemas data tu dalam hati kita. Fa idza tahaqqaqa tayaqana, bila dah kemas info dalam hati barulah dia akan yakin. Sebab tu hari ni kita bukan memang kita yakin dengan Al-Quran, memang kita yakin dengan hari kiamat. Cuba kita tanya detail tentang hari kiamat, kita tak tahu. Kenapa tak tahu? Tak cukup info. Kadang-kadang dah pernah dengar, tapi tak cukup diulang-ulang. Baru dia akan diterjemahkan dalam perbuatan kita, dalam percakapan kita. Sebab tu kena hati-hati. Satu lagi disebutkan oleh ulama kata apa? Innal kalama la fil fuadi wa innama ju'ilul lisani al fuadi dalilan. Innal kalam itu datang daripada hati. Wa innama ju'ilul lisan, dan hanya saja dijadikan lidah ni di atas hati dalilan, sebagai dalil nak tunjuk apa ada dalam hati. Sebab tu hati-hati, jangan selalu bercakap. Kalau kita asyik bercakap pasal berlari je, dalam hati ada lari. Itu kita boleh tahu. Kalau orang tu asyik cerita pasal perempuan je, dalam hati dia ada perempuan. Kalau orang tu cerita tentang duit je, dalam hati dia ada duit. Dia berbalik kepada apa yang isi hati kita lah. Sebab itu kita punya output. Kita tak boleh bagi, kita tak boleh cakap kecuali benda tu ada dalam hati kita. Macam kita nak balance kan ni Ustaz? Balance apa? Kita ada kerja, kita ada kita punya hobi, dan juga kita nak berbalik kepada Allah dan juga Rasul. Macam mana kita nak balance dengan dunia ni Ustaz? Dia tak boleh balance. Tak boleh balance. Itu satu jawapan lah. Dunia mazra'atul lil akhirah. Dunia ni adalah tempat kita bercucuk tanam untuk akhirat. Jadi pekerjaan kita tu pastikan dia ada hasil ke akhirat. Lari kita tu ada hasil untuk akhirat. Sebab tempat bercucuk tanam, tempat bercucuk tanam yang akhirnya kita akan tuai hasil dia dekat negeri akhirat. Boleh je, tak ada masalah. Sebab tu kita jangan sempitkan definisi ibadah tadi tu. Sebab tu kalau kita bekerja, kita niat macam tadi kan. Niat nak bernikah misalnya. Nikah tu ibadah. Ibadah dapat redha Allah. Nanti akan ada hasil di akhirat. Kita berlari untuk sihat badan untuk beribadah pada Allah Ta'ala, ada hasil nak dituai di akhirat. Kita jangan nampak macam dunia ni Kelantan, akhirat tu Johor. Macam mana kita nak balance? Tak boleh. Kita kena pilih salah satu. Kita jadikan, kalau kita akhirat tu Johor, maka dunia itu Negeri Sembilan. Dunia itu Melaka. Mana dia memang menuju Sehaluan. Sehaluan macam tu. Kalau nak mendapatkan Fuad, iaitu ibadah kita, solat kita ni dirasai Allah tu. Kita dapat rasa Allah tu. Macam ni Ustaz, adakah kita kena masuk kelas tasawuf tu, tauhid tu, ataupun yang the least lah yang kita boleh buat? Untuk kita didik hati ni, dia perlu masa lah, realistik lah juga. Kita nak bina badan pun kita perlu ada progress dia kan. Jadi hati ni nak didik dia, sebab tu kita perlu kepada guru-guru mursyid. Macam sebelum pun ada cerita kan tentang guru mursyid. Guru mursyid ni guru-guru yang dah sampai. Dia dah sampai dah Johor. Dia dah sampai Johor, dia dah tahu dah mana jalan. Dia tak fikir dah Kelantan semua dia. Dah sampai dah. Jadi dia dah tahu dah, kalau nak datang Johor, ikut sini. Sebab tu kalau kita jumpa guru-guru mursyid ni, dia akan prescribe dekat kita zikir lah. Zikir-zikir ni akan bantu fokuskan hati. Zikir-zikir ni akan bantu untuk buang penyakit-penyakit hati. Daripada situ kita dan bukan sahaja kita perlu bersihkan hati itu dengan zikir-zikir, kita juga perlukan ilmu. Dengan ilmu ni yang diumpamakan dengan cahaya, baru kita boleh nampak jelas, boleh kita bagi perhatian jelas pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jalan dia tu. Jadi kalau kita tak ada guru mursyid, kata sebahagian ulama, kita perbanyakkan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab hari ni kita nak cari guru mursyid pun takut kita salah juga. Kita ingatkan dia dah sampai Johor, rupanya dia dekat Sarawak. Kan susah. Lain tempat dia. Dia berbalik kepada kena ada guru lah kan? Kena ada guru lah kan. Dan guru mursyid ni dia lain dengan guru kita mengaji lain. Boleh kita membezakan, maksudnya tak tahu guru tu ada guru mursyid macam ni Ustaz?
Okey, guru mursyid ni paling tidak kita kena tengok ahwal dia, kita kena tengok keadaan dia. Pastikan tak ada perkara-perkara yang mungkar lah. Maknanya waktu solat dia solat kan, dia beramal dengan sunnah, dia tak buat perkara-perkara yang mungkar. Bolehlah kita bertanya lah pada mereka, orang ni. Dan dia bukan sebarang orang, dia memang orang-orang yang dah tahu selok-belok hati. Tak semestinya dia ada doktor. Tentulah. Sebab tu kalau kita tengok tarikat tu adalah jalan-jalan. Macam kita nak pergi Johor, bukan ada satu jalan, ada beberapa jalan kan. Yang penting jalan tu sampai lah. Jangan jalan tu tak sampai. Ustaz, dalam kumpulan, mungkin last aku soalan. Mungkin last lah soalan. Kalau Ustaz boleh kembangkan soalan, jawapan Ustaz kan. Kita ada a group of friend kan, kawan. Seperti mana kita kena perbanyakkan cerita tentang Allah, cerita tentang kebesaran agama ni, Allah punya ni kan. Macam mana Ustaz kan kalau kita nak implementkan benda tu di dalam kawan-kawan? Sebab kadang-kadang nak juga rasa satu group of kawan ni bercerita tentang agama, selain daripada kita cerita tentang dunia je kan. Macam mana kita nak implementkan benda tu Ustaz? Kalau group macam itu, kalau kita dah tahu memang dah ada speaker dia, so susah lah kita nak nak intervene. Yang pertama sekali, kita sendiri kita kena cukup info, kita kena cukup input, cukup storage banyak. Nanti last kita sendiri yang takkan ada benda-benda larang lah untuk cerita. Kita sendiri akan, sebab itu yang ada dalam hati kita, akhirnya itulah yang akan keluar daripada mulut kita. Jadi yang pertama sekali kita kena ada tempat-tempat untuk kita cedok info yang cukup lah. Cerita-cerita akhirat ni, biar algoritma kita tu bertukar sikit lah. Sekarang ni nak tengok nafsu kita senang. Tengok algoritma kita, kita tengok TikTok kita, tengok apa yang banyak keluar. Itulah nafsu tu. Betul ke? Spitting image kita, nafsu kita dalam tu. Jadi kalau kita dah mula tukar algoritma kita, biar bila kita scroll tu je lalu benda-benda akhirat, akhirnya kita akan cukup storage lah dalam ni. Maknanya bila kita jumpa siapa-siapa pun, itu je lah topik yang kita ada pun. Yes, betul sekarang tu. Lepas tu kita dekatkan inilah, maknanya kita dekatkan diri dengan orang-orang yang banyak cerita agama lah. Kadang-kadang orang agama tapi cerita dunia juga. Maknanya kata kita pun kena cukup lah ilmu, kita kena cukup kan, untuk kita nak. Sebab sekarang ni memang tak cukup. Betul. Sekarang memang tak cukup. Mana-mana kita pergi pun, bahkan dalam masjid pun kadang-kadang orang komplain, apalah kita ni asyik cerita pasal akhirat je. Padahal sebenarnya kita tak cukup cerita pasal akhirat. Sedangkan Nabi SAW dalam sebuah hadis, Nabi SAW cerita pun, akthiru min zikri hazimil lazat, perbanyakkan olehmu menceritakan tentang perkara yang menghilangkan kelazatan. Apa perkara yang menghilangkan kelazatan? Mati pun kita tak cukup nak cerita. Betul. Bila kali terakhir kita bincang topik mati? Astaghfirullahaladzim, lama ni kita tak buat pasal mati Li. Betul juga ya. Sedangkan Nabi SAW prescribe tu, kita cuba fikir, Nabi SAW prescribe tu dekat sahabat yang zaman dia mana ada macam kita, macam-macam kita boleh makan, macam-macam kenderaan ada, macam-macam kereta lah, apa sebagai, semua boleh memuaskan nafsu kita. Kita lebih-lebih lagi kena cerita pasal kematian. Supaya apa? Supaya hilangkan kelazatan. Ni kita suka cerita pasal kelazatan je. Apa yang best, apa yang kita suka, apa yang nafsu kita suka. Sebenarnya tak cukup. Itulah. Maknanya framework dia pertama sekali, kita kena cukupkan input. Berbalik pada diri sendiri. Kita nak ubah awak memang tak boleh lah. Betul. Betul. So kita lah kena pandai menjaga diri kita dengan ilmu yang ada tu lah kan. Mana boleh bercelah, kita celah lah. Satu perkongsian dan juga jawapan yang terbaik Ustaz. Terima kasih. InsyaAllah lah. Mudah-mudahan kita beramal lah, jangan kita cakap je, pandai cakap. Betul. Kan? Tu tunjuk Ustaz. Betul lah. Satu jadi sana, empat patah balik sini Ustaz. Dia selalu macam tu. Dia selalu macam tu. Cakap-cakap balik dari sini balik kan Ustaz kan. Aduh. Saling mengingati lah. Selalu nak kena ingat kan. Itu sebenarnya kekuatan orang Islam. Sebab kadang-kadang bila kita ditimpa sesuatu kan,
Lepas tu kita cerita dengan orang tu cakap, kita pula cakap kat orang tu, kau cakap senang lah, bukan kau yang rasa. Itulah kekuatan dia. Dia tak rasa dia boleh nasihat kita. Kita yang tengah rasa, tengah overwhelm ni, memang kita tak boleh nak kawal lah. Itulah kekuatan dia. Kalau dia pun sedih sama dengan kita, siapa nak nasihat kita? Itu sebenarnya kekuatan kita. Pada orang yang ingat, dia ingatkan pada orang yang terlupa. Macam tu. Sekalipun itu, sebab itu tanggungjawab kita lah. Walaupun kita, contoh kita buat maksiat sama-sama, walaupun kita buat maksiat sama-sama, kita, setiap seorang daripada kita tu ada tanggungjawab untuk larang kawan-kawan yang lain yang buat maksiat sama kita. Contoh kita mengumpat kan, kita mengumpat, kau jangan dengar aku mengumpat. Itu satu kewajipan, kita kena larang pula dia. Dia walaupun dia dah dengar kita mengumpat, dia pun ada kewajipan untuk larang kita mengumpat. Bukan menambah-nambahnya lagi. Bukan tambah. Aduh lah. Sepatutnya tak ditambah-tambah lah. Betul juga. Faham. Kadang-kadang rasa macam nak menambah-nambah tu, nak bagi menyedapkan keadaan. Salah benda tu. Salah. Benda sedap kan. Benda sedap. Lazatnya dunia tu kan. Allah Akbar. Bila kita tinggalkan tu yang Allah Ta'ala sayang tu, kita boleh tinggalkan benda-benda yang sedap. Kadang terasa macam kalau boleh, kadang-kadang terasa macam hati ni gelap hitam. Macam kalau boleh bawa keluar tu nak cuci, dapat balik apa, macam Ustaz cakap, mata hati tu kan, dapat cahaya tu kan. Kalau kau senang macam tu. Ya, bukan Nabi SAW je yang dapat dibelah dada. Itu pun Nabi SAW pun 4 kali dibelah dada. Kita yang sekali pun tak pernah ni. Ya tu. Jauh sekali. Belah benda lain je. Penuh nikotin, betul. Nikotin. Siapa tu? Siapa tu belakang? Adli. Adli ni dulu cita-cita hantu je podcast kita. Tapi alhamdulillah sekarang ni kan, dia dah, kita secara tak langsung kita menjemput orang baru untuk mendengar. Bukan betul? Kita je kena sepak. Ramai dah dapat. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz atas perkongsian. InsyaAllah. Sudi untuk datang ini lagi. Terima kasih. Terima kasih juga lah sudi menjemput. Walaupun Ustaz baru balik daripada ceramah. Itulah lah. Ni pun baru balik daripada kerja. Daripada golf. Baru lepas balik susu anak. Okay. Benar main golf. Networking. Ada dia panggil podcast juga. Membuat outreach. Aduh lah. Tapi itulah, kalau tak ada podcast ni saya rasa makin lara kan. Tak tahu lah. Tapi itulah, Allah susun baik lah. Betul. Boleh deal? Boleh tutup. InsyaAllah kita jumpa lagi para Ustaz. Penonton kita jangan lupa like, komen, share dan juga Tadabbur yang seterusnya Ustaz. InsyaAllah. Terima kasih Adil kerana menjemput ini hari.